Apa-apa jenis racun yang kita guna untuk buat servis pest control mesti ada toksik dia, terutama racun nanai macam ni yang boleh bagi kesan kepada manusia atau haiwan jika tak ambil langkah yang betul masa dikendalikan. Sebab tu lepas semburan, kita akan pesan jangan benarkan kucing, anjing atau budak-budak main kat rumput sekurang-kurangnya 24 jam. Sebab racun ni walaupun power untuk bunuh nanai bawah tanah, tapi kalau terkena kulit atau terhidu secara berlebihan, boleh beri kesan kesihatan kepada manusia atau haiwan juga. Setiap kali kami buat kerja, pakar pes akan maklumkan risiko siap-siap. Kita explain tempoh bahaya dan bagi info yang tepat pada pelanggan. So pelanggan tahu apa yang perlu dibuat. Kita juga akan pilih waktu yang paling selamat untuk buat kerja. Contohnya awal pagi dan cuaca cerah. Sinar matahari bantu permukaan cepat kering. Lagi cepat kering, lagi cepat selamat. Kalau cuaca mendung, kita tangguh atau adjust masa. Keselamatan pelanggan dan haiwan peliharaan lebih penting daripada kerja cepat siap. Lagi satu yang paling penting, kami guna racun yang berdaftar dan lulus ujian keselamatan. Ada prosedur, ada label, ada dos tepat. Bukan racun cak ayam. Kenapa penting? Racun berdaftar ni ada protokol keselamatan dan terbukti berkesan. So dia bukan je kawan nanai, tapi juga kesihatan dan persekitaran. Kalau buat semburan secara rawak guna racun tak sah, risiko bukan je pada anda, tapi pada jiran-jiran, haiwan peliharaan dan tanah rumah tu sendiri. Jadi kalau anda rancang nak buat rawatan nanai, pilih syarikat profesional yang tahu apa mereka buat. Call pakar pes, kita jaga rumah anda dan keselamatan anda sekali.